Senang. Ya Allah. Jangan. Jellyfish. Ya Allah, dah bilik sini. Okay guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera, bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Nah, korang dengar tu, angin paling kuat lagi. Angin apa, angin darat kan. Ini sebab kemungkinan pantai timur sekarang tengah monsun. Jadi bersama aku Rivik Trooper 330. Saiz ini untuk naik 2 orang okey lah tu dengan aku bawa Roy hari ni. Roy tak pernah lagi naik dengan aku, ni first time nak naik. Jadi hari ni kita orang nak main tepi sebab angin kuat. Kalau ikut nak pergi tengah sikit sebenarnya. Nak pergi spot baik tu kat tengah tu, tapi tak dapat lah kalau angin macam ni. Sekejap je hanyut ni, drift dia punya laju lah, susah sikit nak main. Jadi kalau korang minat dengan IB, dengan satu set lah. Kalau korang nak dapatkan IB engine apa semua, korang boleh hubungi nombor kedai kayak Melaka, nombor aku sediakan. Kalau korang berminat dengan Garmin pun boleh dapatkan sekali lah, Garmin ataupun Lauren, kedai kayak Melaka. Yang bestnya Garmin ni ataupun Lauren, dia akan bantulah korang set up sampai korang pandai. Kadang-kadang orang tak pandai nak guna kan, macam mana nak tengok, macam mana nak tahu apa semua. Nanti kedai kayak dia akan ajar lah. Jadi dah siap dah semua, tak ada apa-apa. Semua dah set up. Aku datang awal tadi, 5.30 dah sampai dah. Sebab hari ni masih dalam bulan puasa dan tak ada apa-apa lagi. Jom lah, kita lencau. Kedai baru sampai spot ni. 11 meter sini. Baru sampai belakang pulau. Tempat ni antara tempat angin terlindung sikit. Kita terlindung dekat angin. Main ni. Bismillahirrahmanirrahim. Stop dari 11 meter. Aku letak pertama pagi ni. Dah lama Dia kami ni. Alamak. Aku tengah tunggu jig dah ambil. Aduh. Asal dia macam tu jig ni laju. Lawan pun. Oh, ikan. Oh, dia. Mesti ada banyak kan. Tadi tu besar tadi. Tinggi. Dia bahaya sikit. Baru cakap ada ikan. Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, laju dah ambil. Dah ambil tengah.
Sebab baik tak kena belah tu. Jom dia ambil. Alhamdulillah. Giri bunga geng. Aku nak on kamera ni. Solid. Ada tidak? Apa nama? Great kan? Okey. Kena kat mulut ngam-ngam. Kepala pun kena. Kali kena datang yang macam ni. Aduh. Ya, ombak buat ikan tak nak makan. Aku tengah turun je dia ambil. Betul. Putus. Yang sama murah kat. Ya Allah, aku tengah terkunci. Dia ambil. Main line ni gigit. Ujung ni dia. Nampak. Dia punya gigi ni. Sama tadi kan. Senang. Ya Allah. Jangan. Jellyfish. Ya Allah, dah bilik sini. Tu lah. Bilik. Aduh. Jellyfish. Merah. Alhamdulillah. Ya Allah. Jellyfish. Ya Allah, astagfirullahalazim. Mesin jellyfish bapak besar ni. Nasib baik lah. Kalau ikut susah nak dapat dia ni. Tengok dia punya lawan. Berbilik-bilik dia kat sini. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Sebab naik. Rezeki. Dia dah berbilik kat situ tu tadi. Tidak. Susah ikan ni nak naik. Ada fish guys. Di kopak. Ya Allah, tengok. Padu guys. Tu dia. Ini fighter ni. Ikan fighter. Ada fish. Sekarang dah pukul 11.40. Ada masa setengah jam lagi gitu lah. Kita nak naik lah 12.30. Ada lagi slide on kamera kan. Kita bagi penonton tengok. InsyaAllah royal lah lepas ni. Drag decet-decet. Tak dapat ikan lagi ni. Pau lagi ni. Okey geng, kita kan nak naik darat dah. Ni function untuk angin kuat ni boleh lah pakai binatang ni. Kan, ramai tanya ada function tak? Adalah sikit, boleh lah. IB tak pusing-pusing. Jadi hasil yang tak banyak. Tadi ikan baik lah. Ada fish dengan tinggi bunga. Tu ada lama jenah, anak jenah. Itu saja hari ni. Setengah hari je trip. Alhamdulillah ada juga rezeki. Kerai. Dia punya mood mancing belum sampai lagi tu. Lepas raya nanti kot baru sampai. Jomlah kita balik pelan-pelan main angin ni.
Apa betul lah. Tak apa. Apa betul tak apa. Jangan kumpul tak betul. Jom.